Yang ketiga, mana bermudah-mudah, tak kisah, tak ambil berat. Ini termasuk di dalam kabirah, dosa besar. Dosa besar. Jadi hak ni hak kita duduk bincang sekarang ni, hak hadis ni maksud dia dosa besar lah, tahawun, bermudah-mudah, bukan istighfar. Kalau istighfar pandai lekeh, tidak sekadar cop lagu ni. Jadi kafir, bila jadi kafir kena ngocak. Kena ngocak semula. Ada supaya kafir, kalau dia tidak bertaubat, tidak Islam lah. Gitu berat. Berat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cop hati dia. Jadi cop tu sil, tutup, kemah-kemih. Jadi tak nampak hak molek tu, tak nampak. Ataupun jadi malah ala ka hak molek ni, ala ka agama ni, ala ka membawa faedah dan munafaat kepada dia di akhirat besok. Hak tu jadi malah, jadi liak orang kata. Macam-macam lah. Ataupun tak nampak, ataupun dia jadi anti orang nak benda molek. Itu bahaya tu. Itu akibat daripada cop dah tu. Dia jadi anti. Orang nak buat benda molek tak kena sokong. Tidak kata nak sokong, tidak kata nak tulu-tulu ke sokongan moral, tak pada. Kita kata dia lawan, anti pun. Itu pun akibat dah tu. Akibat itu besar tu makna dia. Kemudian bab kafarati man tarakaha, kafarah kepada orang yang meninggalkan jemaah. Jadi bolehkah kita tampung kalau seseorang tu tak pergi sembahyang jemaah? Bolehkah dia tampung kekurangan dia? Itu makna kafarah. Kafarah iaitu sesuatu yang menutup menutup kelemahan ataupun kekurangan dia. Kalau dosa, kafarah mana jadi tutuplah, sama ada dengan hapus ataupun jadi tidak dikira tu. Tuhan tak boleh nampak. Kalau pada mahsyar besok setengah-setengah tu memang dia nampak, jadi Tuhan tutup jadi tak nampak. Itu kesan kafarah. Jadi adakah kafarah untuk orang yang tinggalkan sembahyang jemaah? Itu nak cerita di sini. Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini daripada Hasan bin Ali. Dia mengambil daripada Yazid bin Harun. Dia ambil daripada Hammam bin Yahya bin Dinar. Dia ambil daripada Qatadah. Dia ambil daripada Qudamah bin Wabarah Al-Ujaifi. Dan dia pula mengambil hadis ini daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi SAW dan seterusnya, seperti kita baca tadilah. Cuma di sini hadis ini dia tak kuat lah. Tak kuat. Sebab tu orang tak buat. Tapi kalau buat boleh. Buat dah lagu tu lah hadis dhaif ni. Nak buat pegangan, mana memang boleh tampung sungguh lah. Supaya kafarah hak lain lah. Kafarah supah ke, kafarah batal puasa dengan persetubuhan. Kalau misalnya kita kata hak tu memang jelas, hak tu jelas ada dalam Quran. Hak ni hak berkenaan dengan tinggal sembahyang Jumaat ni ada. Kalau ada hadis pun setara-setara ni lah, setara-setara ni. Jadi dari segi hadis itu tidak kuat lah. Sebab apa duduk tidak kuatnya, duduk mana? Iaitu saat ni lah, Qudamah bin Wabarah Al-Ujaifi. Di sini dalam kitab kita ni pun dia sebut. Abu Hatim dia ambil daripada Imam Ahmad. Dia kata la yu'raf, tidak dikenali orang ni. Bila kalau ulama hadis tak kenal kah, kalau kita tak kenal tak apa, dia tak kenal kah, maknanya tak kemah lah, majhul. Orang panggil majhul. Uthman Ad-Darimi dia ambil daripada Ibnu Ma'in. Dia kata thiqah pula. Dia kenal. Kalau tak kenal, macam mana nak kata dia ni boleh dipercayai ke apa ni? Bukhari berkata, kalau kita terima dia ni ada, dia ni dikenali dan dia ni thiqah sekalipun, tetapi lam yasihha sama'uhu min Samurah, tetapi tidak sahih dia ada dengar sesuatu daripada Samurah. Maknanya itu tidak sahih. Imam Bukhari kata tidak sahih dia ada dengar sesuatu daripada Samurah. Ibnu Khuzaimah dalam sahih dia
Dia kata lam aqif ala sama'i Qatadah min Qudamah. Saya tak tahu pula Qatadah ni ada dengar sesuatu hadis daripada Qudamah. Walastu a'rif, dan aku juga tidak tahu Qudamah bin Wabarah ni sama ada dia ni seorang yang adil ataupun seorang yang majruh. Saya tak pasti, kata dia, saya tak tahu. Mana ada yang tak kenal. Kalau ada yang kenal pun jajar risau kan. Imam Zahabi kata la yu'raf juga, tidak dikenali juga. Maknanya ramai tak kenal. Kalau ada yang kenal pun dia kata tidak sahih. Dia ada dengar sesuatu hadis daripada Samurah. Samurah tu sahabat Nabi lah. Samurah bin Jundub ni sahabat kecil Nabi SAW. Jadi itu tidak sahih. Bila tidak sahih, dan dia kalau nak kira riwayat ni tak apa dari segi kaedah riwayatnya, sebab Qudamah bin Wabarah an, bila dia riwayat secara an, tidak semestinya dia dengar secara langsung daripada Samurah. Kita tak boleh kata dia bohong, dia dengar daripada Samurah, sebab dia riwayat dengan an. Dengan an ni tak apa, tidak secara langsung pun. Cumanya yang jadi masalahnya, dan dia ramai ulama kata ni dia ni tidak dengar apa-apa daripada Samurah. Jadi hak ni dia dengar daripada siapa? Orang tengah. Hak duduk tu. Kalau selagi tak selesai hak tu, tak selesailah hadis. Tak selesailah hadis. Jadi dengan sebab itulah ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Bila hadis dhaif, untuk buat fadail, untuk untuk targhib dan tarhib, untuk targhib dan tarhib boleh dipakai. Targhib ni makna menggalakkan orang nak buat benda molek. Jadi berdasarkan hadis dhaif boleh lah. Targhib menggalakkan orang. Misalnya kalau hafal Quran, jadi boleh sepakat pada 7 orang anak-anak misalnya. Jadi itu targhib. Kalau dhaif hadis tu pun tak apa, boleh pakai. Menggalakkan orang untuk ngapa Quran itu. Ngapa Quran itu benda molek. Waktu tu. Jadi kalau hadis tu ada tak kuat pun apa yang ulama pakai juga, sebab dia dalam bab tu. Bukan bab hukum. Tapi hadis dhaif ni kita nak pegang, nak i'tiqad, nak percaya yakin lagu tu tak boleh. Tak boleh. Memang kita akan dapat ke mana-mana pun. Tuhan janji dah dengan kita sesoalan, tak boleh kata lagu tu. Itu kedudukan hadis dhaif. Tak boleh. Kalau boleh nasib baik. Kalau tak boleh pun tak boleh kata apalah. Setara tu ya hadis dhaif. Untuk targhib dan tarhib, untuk menakut-nakutkan orang. Jadi supaya orang ni tidak tinggal jemaah, jadi ada lagu ni, kena buat lagu ni. Jadi beratlah, terasa berat. Itu tak apa untuk guna begitu. Dengan tidak dengan tidak ada anggapan bahawa ia memang benar-benar menghapuskan dosa, tinggal sembahyang jemaah tu. Kalau dengan i'tiqad lagu tu tak boleh, tak betul tu, tak ada siapa ulama kata boleh, dengan sebab hadis ni. Samurah bin Jundub daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jadi kalau hadis dhaif ni, terutama kalau dhaif sangat, dhaif jiddan, kita tak boleh yakin sangat bahawa i'tiqad bahawa Nabi kata, tak boleh. Sungguh sebenarnya Nabi kata, tak boleh. Boleh jadi saja. Dia setara kedudukan. Boleh jadi. Sesiapa yang meninggalkan jemaat tanpa uzur, tanpa uzur, kalau ada keuzuran itu tak kira lah. Keuzuran itu banyaklah yang disebutkan oleh ulama. Akan datang ni kita akan jumpa dia ada bab uzur tu apa dia, di antaranya hujan ke apa tu kan. Itu uzur lah. Itu masuk dalam uzur. Segar pun, tubuh segar tapi tak boleh nak pergi, sebab hujan lebat sangat misalnya kita kata. Itu masuk dalam uzur juga. Ataupun uzur ni kita maklum ni, kalau kita kata uzur ni kalau bahasa kita maknanya sakit lah. Tapi kalau bahasa Arab tidak semesti gitu. Uzur tu makna sakit tak. Ada sebab lah. Ada sebab. Maka hendaklah dia beri sedekah 1 dinar. Beri sedekah 1 dinar. Kalau dia tak ada 1 dinar, setengah dinar. Jadi kalau kita kata 20 riyal, 20 riyal.
ataupun 10 riyal kena bui. Kau orang sesak, kau orang miskin, kena bui. Abu Daud berkata hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Qais. Lagu ni tapi dia tak serupa dengan Hammam dalam isnad dia, tapi dalam matan dia, dari segi mengemukakan matan, isi itu serupa je ya. Dia ya. Ada orang lain. Ni kan Hammam meriwayatkan daripada Qatadah. Ada lagi orang lain riwayat, iaitu Khalid bin Qais. Dia serupa dari segi isi hadis tu serupa, tapi dari segi sanad dia tu tak serupa. Sanad dia tu tak serupa. Dari segi sanad dia tu tidak serupa. Sebab apa tak serupa tu? Sebab Khalid bin Qais meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah juga, tapi hak datah pada Qatadah tu bukan Samurah bin Jundub, tetapi Hasan Basri. Hasan Basri ambil daripada Samurah. Bukan itu Qudamah bin Wabarah. Bukan Qudamah bin Wabarah, tetapi Hasan Basri. Lepas pada tu serupa pula, iaitu Samurah bin Jundub. Hak ni kan kita baca saat ni Qudamah bin Wabarah ambil daripada Samurah bin Jundub. Hak Khalid bin Qais tu riwayat dalam sanad dia Qatadah, dia ambil daripada Qatadah juga sebab Hammam ni, tetapi Hammam tu ambil daripada dia ambil daripada Qatadah tu ambil daripada Hasan Basri, mengikut riwayat Khalid. Mengikut riwayat ni ambil daripada Qudamah bin Wabarah. Lepas pada tu Samurah bin Jundub tu serupa lah. Itu yang dikatakan tak serupa dari segi sanad tu. Dari segi isnadnya tak serupa. Imam Baihaqi juga mengemukakan hadis ini. Faqala kadza, dia kata lagu ni. Qala wala urahu illa wahiman. Saya fikir tak ada lain dah dia ni. Dia waham dalam isnadnya, fi isnadihi liittifaqi ruwati Hammam wa Sa'id bin Bashir wa Ayyub Abil Ala ala khilafihi. Dia kata ni waham ni. Ni waham ni. Sebab apa? Sebab sepakat perawi-perawi daripada Hammam, perawi Hammam, Sa'id bin Bashir, Ayyub Abil Ala tak serupa dengan hak sani, kata dia. Tak serupa dengan hak sani. Tak serupa dengan hak Khalid bin Qais. Jadi serupa dengan Hammam, serupa dengan Hammam. Jadi itu keliru dia, kata dia. Tapi dalam matan Imam Abu Daud kata serupa. Jadi riwayat Khalid itu dengan riwayat Hammam, dari segi isi hadis itu serupa. Ini mengikut Imam Abu Daud. Boleh jadi hak dia jumpa, hak dia tahunya gitulah serupa dari segi matannya. Tetapi kalau kita tengok dalam syarah Badlul Majhud ini, tak serupa matan dia tu pun. Iaitu ni dalam Badlul Majhud, Ibnu Majah telah mengemukakan hadis ini daripada tariq Nuh bin Qais, daripada saudaranya, daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah bin Jundub. Tu riwayat dia. Daripada Samurah bin Jundub, daripada Nabi SAW. Bunyinya lagu mana? Man tarakal jum'ah muta'ammidan falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisfi dinar. Kalau berdasarkan riwayat Ibnu Majah ni, matan pun tak serupa tu riwayat Khalid dengan riwayat Hammam. Tapi Abu Daud kata hak tak serupanya dari segi sanad dia, dari segi matan dia serupa. Kalau berdasarkan hak maksud Imam Abu Daud itu riwayat hak yang tersebut dalam Ibnu Majah ini, maka itu tak serupa juga dari segi matan. Bukan dari segi sanad saja tak serupa, dari segi matan pun tak serupa juga. Pasal apa? Sebab dalam riwayat tadi kan dia kata man tarakal jumu'ah min ghairi udhrin, sesiapa yang meninggalkan Jumaat tanpa sebarang keuzuran. Dalam riwayat Ibnu Majah ni, sesiapa yang meninggalkan Jumaat dengan sengaja, itu kan tak serupa tu isi tu.